Tak faham ke itu? Peguam ni faham ke undang-undang? Apa dia undang-undang kata? Tak boleh. Kalau saya pilih nak jawab, saya tak boleh jawab untuk menghormati mahkamah. Tak faham ke itu? Nak cari cheap political stunt. And the hypocrisy is suddenly dia jadi champion Datuk Seri Najib. Apa sudah percaya dia champion? Nak jadi champion separuh jalan, boleh. Tetapi kalau nak tengok hukum, maka boleh. Tolong jawab. Boleh tidak seorang Perdana Menteri ulas keputusan Di-Pertuan Agong dalam lembaga pengampunan? Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jawapan yang saya jangka, satu subjudis, satu saya tak terlibat. Baik, soalan saya. Isu mengenai addendum ini telah menjadi satu persoalan di seluruh negara. Bukan soal pembangkang, bukan soal parti tertentu, tapi seluruh rakyat dalam negara ini timbul tanda tanya. Bermula daripada 29 hari bulan 1 tahun 2024, apabila Lembaga Pengampunan bersidang mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Keputusan telah semua kita ketahui. Telah berlaku satu yang dipanggil dalam undang-undang lega hukum. Dia tidak hapuskan, dia hanya lega hukum. Hukuman penjara dikurangkan 50%, hukuman denda dikurangkan 210 juta kepada 50 juta dan dinyatakan tarikh pembebasannya. Tetapi apabila timbulnya satu isu yang amat berhormat, isu addendum ataupun satu perintah titah tambahan yang dikatakan daripada Lembaga Pengampunan atau khususnya daripada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sendiri, bermula daripada seawal bulan April tahun 2024, isu ini berbangkit, berlega di seluruh negara, divara di seluruh media sosial. Kerajaan, isunya kerajaan persekutuan tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan untuk mengiyakan atau untuk menidakkan perkara ini, menyebabkan perkara ini menjadi satu isu dalam masyarakat. Saya boleh sebutkan apabila keluarnya isu ini, Datuk Seri Najib Perayu telah memasukkan satu kes di Mahkamah Tinggi, meminta satu perintah mandamus untuk menentukan sama ada wujud atau tidak addendum itu. Baik, soalan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk, soalan isu besar Yang Berhormat. Ya, teruskan soalan. Yang Amat Berhormat Bagan Datuk Terus. sebagai ahli parti dia memasukkan affidavit of support. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang masukkan affidavit. Yang Berhormat